sekarang ni kau faham tak? Kau jual RM10,000, kau nak beli balik RM10,000. Mana boleh? Dah tu berapa kau nak jual kat aku balik? Kau ikut harga aku nak jual balik RM15,000. Apa? Kau nak jual balik kat aku RM15,000? Aku nak call polis sebab kau dah scam aku. Kenapa pula? Kenapa aku pula scammer? Hari tu aku jual kau ambil 10k. Sekarang ni aku nak beli balik kau jual 15k. Bro, you beli kereta dulu memang I angkat RM10,000. Tapi lepas saya angkat, I buat cat, I buat servis, semua tu kos saya. Macam mana I nak jual balik bagi you RM10,000? Tolonglah, I sekarang memang sangat urgent nak guna kereta. So, I nak juga kereta tu balik. So sekarang macam mana bos? Sekarang, apa masalah you? Kereta yang saya jual tu kereta abang saya. Dan abang saya tak tahu. Hah? Sebelum ni, saya jual kereta ni sebab saya nak guna duit. Dan abang saya tak tahu saya jual. Sekarang ni saya nak beli balik, korang jual saya 15k. Macam mana saya nak cari duit? You kena cara macam ni untuk dapatkan duit. Mana boleh? Tak apa bos, saya beli balik kereta ni melalui loan kedai. Tapi saya nak tarik tahun yang paling panjang. Kau ingat, loan kau boleh approve? Hah? Sekarang ni, dia ada kerja tak? Income ni macam mana? Sekarang, I memang tak kerja. Habis, macam mana you bayar balik? Kalau macam ni, I mesti kena dengan abang I. Kalau macam ni, you bagi nombor telefon abang you. Korang ni bukan nak naik harga kereta je. Sekarang ni korang nak kontak abang saya pula. I just nak tolong you. I tak nak you continue salah macam tu. Baiklah, sekarang ni, I call abang I. Hello abang, sekarang ni saya dah kena scam dengan kedai ni. Abang datang sekarang? Hah? Apa cakap ni?